Assalamualaikum. Nak tanya ni. Yang geng campur aku daripada apa ni? Campur aku daripada tingkat 6, tingkat 4. Pejabat SPRM Kedah dengan pejabat SPRM Perlis. Kau Samsua di Perisikan ni kau terlibat tak dengan satu geng? Geng hak campur Tioh. Yang dia kabur di poli. Ketua Polis Sarawak sekarang ni. Kau tahu tak dia orang campur aku ke bawah? Kau cuba tengok muka ni. Lekas satu lagi yang korang campur aku dekat antara perairan antarabangsa Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Kau tak fikir aku ni boleh balik? Kau bedai belakang aku macam harimau belang, harimau tu. Kalau proses pembelajaran aku tak kisah tau. Tapi kau menghalang keadilan dan kebenaran. Kau kena jawab tau. Ni, Ketua Polis Sarawak ni. Ni. Mana aku punya ni? Yang kabar ada kes jenayah apa benda. Kau biar betul-betul siapa yang terlibat dengan kes jenayah. Kau reka-reka cerita je. Dengan Frankie, dengan Thomas. Pratama. Kenapa Astuti tu kena tangkap dekat Myanmar, dekat pusat gambling tu dengan skamer. Astuti tu siapa dia? Ketua Polis Sarawak. Ayub Han dengan Tuan Khalid, saya minta ambil tindakan kepada hamba Allah ni. Biar dia jawab dulu. Pasal lembu aku. Yang 3 trailer aku bawa balik kemari. Aku kata kalau ada lembu tu dekat sini aku berhenti kerja. Tapi lembu tu dah hilang. Okay? Aku nak penjelasan daripada dia. Dia buat statement press. Dia panggil orang, dia cerita. Kita nak jawapan daripada dia.